Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Izlani Ibrahim, pensyarah kursus BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu atas bimbingan, tunjuk ajar dan sokongan yang diberikan sepanjang tugasan ini. Segala ilmu dan panduan beliau amat saya hargai. Kajian ini membincangkan dua tokoh berpengaruh yang memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, iaitu Sir Richard Olaf Winstead, seorang sarjana kolonial British, dan Munshi Abdullah bin Abdul Kadir, tokoh tempatan yang digelar bapa khusus sastraan Melayu moden. Walaupun datang daripada latar sosial dan budaya yang berbeza, kedua-duanya memberikan impak besar terhadap pembentukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pentadbiran dan warisan bangsa. Winstead menekankan pendekatan ilmiah dan sistematik terhadap kajian bahasa Melayu, manakala Abdullah menumpukan kepada nilai moral, pemikiran rasional serta reformasi sosial melalui bahasa. Kajian ini meneliti bagaimana kedua-dua tokoh ini menyumbang kepada pemodenan bahasa Melayu dan membina jati diri bangsa melalui penulisan serta pendidikan. Dengan membandingkan pemikiran dan pendekatan mereka, dapat dilihat bahawa kemajuan bahasa Melayu bukan hasil satu pihak semata-mata, tetapi gabungan ilmu barat dan kebijaksanaan tempatan yang saling melengkapi. Objektif utama kajian ini ialah untuk memahami dengan lebih mendalam peranan dan falsafah dua tokoh berbeza latar belakang budaya ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, kajian ini bertujuan menghuraikan latar belakang serta sumbangan awal Richard Olaf Winstead dan Munshi Abdullah dalam bidang pendidikan, linguistik dan penulisan. Kedua, untuk menganalisis pemikiran dan falsafah mereka yang menjadi asas perjuangan dalam mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi rasmi. Ketiga, bagi membandingkan pendekatan mereka dalam konteks zamannya, iaitu Richard Olaf Winstead dengan sudut ilmiah kolonial dan Munshi Abdullah dengan perjuangan intelektual tempatan. Dan yang keempat, untuk menilai impak jangka panjang sumbangan mereka terhadap dasar bahasa kebangsaan serta pembentukan identiti Melayu moden. Akhir sekali, tugasan ini bertujuan untuk menegaskan relevansi legasi kedua-dua tokoh dalam memperkukuhkan bahasa Melayu dalam era globalisasi kini. Bahasa Melayu hari ini berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu hasil perjuangan panjang para tokoh terdahulu. Dalam konteks sejarah, Richard Olaf Winstead dan Munshi Abdullah merupakan antara tokoh paling berpengaruh dalam membentuk struktur dan nilai bahasa Melayu moden. Winstead melalui pendidikan ilmiahnya mengangkat bahasa Melayu ke tahap akademik dengan dokumentasi tata bahasa, kamus dan analisis karya klasik Melayu. Sebaliknya, Munshi Abdullah menggunakan bahasa sebagai medium reformasi sosial dan pendidikan moral bangsa. Pemikiran Abdullah memperlihatkan semangat pembaharuan dan keinginan untuk memodenkan masyarakat melalui tulisan dan bahasa baku. Kedua-dua tokoh ini secara tidak langsung melengkapi antara satu sama lain, kerana Winstead menyediakan kerangka ilmiah manakala Munshi Abdullah memperkukuh jiwa dan identiti bangsa Melayu. Kajian ini membuktikan bahawa perkembangan bahasa Melayu moden merupakan hasil interaksi dua dunia, iaitu keilmuan barat dan kebijaksanaan tempatan. Sir Richard Olaf Winstead ialah seorang sarjana British yang memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan dan kajian bahasa Melayu semasa zaman kolonial di tanah Melayu. Beliau
berkhidmat dalam perkhidmatan awam British dan kemudiannya menjadi pengarah pendidikan bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Winstead terkenal sebagai orientalis yang sangat mendalami budaya dan bahasa Melayu, malah beliau fasih berbahasa Melayu serta menghasilkan pelbagai karya ilmiah seperti A History of Malaya, Malay Grammar and a Dictionary of Colloquial Malay. Sumbangan besarnya bukan sahaja dalam penghasilan teks linguistik, tetapi juga dalam penyusunan kurikulum pendidikan yang menggabungkan unsur bahasa Melayu dalam sistem sekolah kolonial. Walaupun terdapat pandangan bahawa usaha beliau bersifat kolonialis, namun sebenarnya sumbangannya terhadap pendokumentasian dan standardisasi bahasa Melayu tidak dapat dinafikan. Beliau berjaya meletakkan asas ilmiah terhadap kajian bahasa Melayu dan memperkenalkan kaedah sistematik dalam pengajaran serta penulisan ilmiah bahasa ini. Sumbangan utama Richard Olaf Winstead dalam pembangunan bahasa Melayu dapat dilihat melalui 3 bidang utama iaitu penulisan, pendidikan dan penyelidikan linguistik. Dalam penulisan, beliau menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam bidang tata bahasa dan leksikografi Melayu. Melalui Malay Grammar pada tahun 1914 and a Practical Modern Malay English Dictionary pada tahun 1918, beliau membina sistem ejaan, struktur bahasa, struktur tata bahasa dan kosakata yang lebih teratur serta mudah untuk difahami. Dalam bidang pendidikan, Winstead memperkenalkan sistem pendidikan dui bahasa di sekolah kolonial yang memperkukuh penggunaan bahasa Melayu sebagai medium asas di peringkat rendah. Dalam bidang penyelidikan pula, beliau banyak mendokumentasikan manuskrip lama Melayu, termasuk karya-karya hikayat yang menjadi asas kajian kesusasteraan Melayu moden. Sumbangan ini membolehkan bahasa Melayu untuk berkembang secara akademik dikenali di peringkat antarabangsa. Walaupun beliau seorang sarjana barat, Winstead berjaya mengangkat bahasa Melayu ke peringkat ilmiah dan mewujudkan asas kajian sistematik terhadap bahasa tersebut. Pemikiran Richard Olaf Winstead menekankan pendekatan rasional dan empirikal dalam memahami bahasa serta budaya Melayu. Beliau percaya bahawa bahasa merupakan asas kepada kefahaman terhadap identiti dan pemikiran sesuatu bangsa. Oleh itu, dalam kajian beliau, bahasa Melayu dikaji secara saintifik yang melibatkan analisis struktur tata bahasa, fonetik dan makna. Winstead menggunakan pendekatan filologi dan perbandingan linguistik bagi memastikan bahasa Melayu mempunyai sistem yang konsisten dan mudah diajarkan. Beliau juga menolak anggapan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai untuk komunikasi harian. Sebaliknya, beliau menganggapnya mampu menjadi bahasa ilmu sekiranya dikembangkan secara akademik. Pendekatan Winstead turut menggabungkan elemen pendidikan kolonial yang mengiktiraf nilai budaya tempatan. Walaupun bersifat kolonialis, pandangannya terhadap bahasa Melayu menunjukkan keterbukaan dan penghormatan terhadap kearifan tempatan. Sumbangan Richard Olaf Winstead meninggalkan kesan jangka panjang terhadap perkembangan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan penyelidikan ilmiah. Hasil karya beliau menjadi asas rujukan penting bagi sarjana dan pendidik dalam memahami struktur dan sejarah bahasa Melayu. Legasi Winstead dapat dilihat melalui penerapan sistem ejaan dan tata bahasa baku yang kemudiannya menjadi asas kepada pembangunan bahasa kebangsaan selepas kemerdekaan. Selain itu, usaha beliau mendokumentasikan karya klasik Melayu menyelamatkan sebahagian besar warisan kesusasteraan Melayu daripada pupus. Walaupun sesetengah sarjana mengkritik sudut pandangan kolonial beliau, namun nilai ilmiah dan keaslian kajian beliau tidak dapat disangkal.
Sumbangan ini menjadikan Winstead bukan sekadar orientalis tetapi seorang penghubung antara tradisi Timur dan pemikiran Barat dalam mengembangkan bahasa Melayu. Abdullah bin Abdul Kadir Munshi merupakan tokoh perintis kesusasteraan dan bahasa Melayu moden. Beliau dilahirkan di Melaka dan dibesarkan dalam suasana yang kaya dengan budaya ilmu. Munshi Abdullah dikenali sebagai penulis, pendidik dan penterjemah yang memainkan peranan besar dalam memperkaya bentuk penulisan bahasa Melayu. Beliau pernah berkhidmat sebagai jurutulis kepada misionari Inggeris, Stamford Raffles dan banyak membantu dalam usaha mendokumentasikan sejarah serta adat masyarakat Melayu. Karya beliau seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Syair Singapura Terbakar mencerminkan kebijaksanaan serta pandangan kritisnya terhadap masyarakat Melayu ketika itu. Abdullah Munshi turut dikenali sebagai pelopor gaya penulisan autobiografi dalam bahasa Melayu kerana beliau menulis berdasarkan pengalaman sebenar dan pandangan peribadi. Melalui gaya bahasa yang mudah dan jujur, beliau berjaya memperkenalkan bentuk penulisan moden yang berbeza daripada karya tradisional berbentuk hikayat. Sumbangan Abdullah Munshi terhadap bahasa Melayu sangat luas, terutamanya dalam aspek penulisan, pendidikan dan pembaharuan pemikiran bahasa. Beliau merupakan individu pertama yang menulis karya bukan bersifat mitos tetapi berdasarkan pemerhatian dan realiti sosial. Hikayat Abdullah misalnya menjadi karya terawal yang menonjolkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi moden yang mampu menyampaikan pemikiran rasional dan kritis. Dalam bidang pendidikan, Munshi menekankan pentingnya kemahiran membaca, menulis dan memahami teks dengan jelas, bukan sekadar menghafal. Beliau turut menghasilkan teks terjemahan dan buku tata bahasa yang membantu memperkukuh pembelajaran bahasa Melayu secara lebih sistematik. Abdullah juga menolak bahasa yang berbunga-bunga tanpa makna, sebaliknya menggalakkan gaya bahasa yang ringkas dan tepat. Pendekatan ini menjadi asas kepada perkembangan gaya penulisan akademik dan jurnalistik dalam bahasa Melayu moden. Pemikiran Abdullah Munshi mencerminkan semangat pencerahan dan reformasi sosial dalam kalangan masyarakat Melayu. Beliau berpendapat bahawa kemajuan bangsa terletak pada pendidikan dan kemahiran berbahasa yang tinggi. Menurutnya, bahasa Melayu perlu dimartabatkan melalui penulisan ilmiah dan penggunaan rasional, bukan hanya sebagai alat komunikasi harian. Abdullah sering menegur kelemahan masyarakat Melayu yang enggan berubah dan masih terikat dengan adat lama yang menghalang kemajuan. Dalam karya-karyanya, beliau menekankan nilai disiplin, kerja keras dan kepentingan ilmu sebagai asas pembangunan bangsa. Pendekatannya terhadap bahasa juga menekankan prinsip kejujuran dan ketepatan makna, menolak sifat hyperbola yang sering terdapat dalam hikayat tradisional. Pemikirannya ini menjadikan beliau tokoh awal reformasi intelektual yang berjaya meletakkan asas bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan medium pembinaan pemikiran moden. Legasi Abdullah Munshi kekal kukuh sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Sumbangan beliau telah mengubah cara masyarakat Melayu melihat bahasa dan penulisan. Melalui gaya penulisannya yang rasional dan realistik, Munshi Abdullah berjaya membawa pembaharuan besar dalam dunia kesusasteraan dan linguistik Melayu. Beliau memperkenalkan konsep penulisan berbentuk wacana intelektual yang berfungsi untuk mendidik, mengkritik dan membina kesedaran masyarakat. Impak jangka panjang dapat dilihat dalam perkembangan penulisan moden, pendidikan bahasa dan jurnalisme Melayu yang berteraskan fakta serta analisis logik.
Pendekatan Abdullah turut menjadi inspirasi kepada generasi penulis selepasnya untuk menulis secara jujur, analitikal dan berpaksikan kebenaran. Walaupun beliau dikritik kerana pandangannya keras terhadap bangsanya sendiri, namun kritikan itu lahir daripada kasih terhadap bangsa dan keinginannya untuk menjadi orang Melayu maju melalui ilmu dan bahasa. Richard Olaf Winstead dan Abdullah Munshi merupakan dua tokoh yang memainkan peranan besar dalam membentuk landscape perkembangan bahasa Melayu, namun melalui pendekatan yang berbeza. Winstead sebagai sarjana kolonial Inggeris menumpukan usaha terhadap pembinaan sistem pendidikan formal, dokumentasi linguistik dan penyusunan tata bahasa. Beliau menghasilkan karya seperti A Grammar of the Malay Language dan A History of Classical Malay Literature yang menjadi rujukan penting dalam kajian bahasa dan kesusasteraan Melayu. Sebaliknya, Abdullah Munshi pula menumpukan kepada pembaharuan pemikiran dan gaya penulisan yang menjadikan bahasa Melayu alat ilmu serta kesedaran sosial. Beliau menulis karya-karya seperti Hikayat Abdullah yang menampilkan kejujuran dan rasionaliti berbeza dengan bentuk hikayat tradisional yang bersifatkan mitos. Walaupun latar dan tujuan mereka berbeza, kedua-duanya berkongsi semangat untuk memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Winstead melalui struktur akademik manakala Munshi Abdullah melalui perubahan sikap dan pemikiran masyarakat. Impak pemikiran kedua-dua tokoh ini dapat dilihat dari dua sudut utama, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka masa pendek, usaha Abdullah Munshi memperkenalkan gaya penulisan rasional dan moden dalam membuka ruang kepada penulis Melayu lain untuk menghasilkan karya yang lebih ilmiah dan bersifat pencerahan. Winstead pula, melalui usaha pendokumentasian dan sistematikasi bahasa Melayu, mewujudkan asas bagi penyelidikan ilmiah dan bidang linguistik dan kesusasteraan Melayu di peringkat antarabangsa. Dari segi jangka panjang, kedua-dua tokoh ini memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Namun, pendekatan Winstead sering dilihat bias kepada perspektif kolonial, manakala Abdullah menulis dari sudut pandangan masyarakat Melayu sendiri. Analisis kritikal menunjukkan bahawa gabungan pendekatan ilmiah Winstead dan semangat reformasi Munshi Abdullah menjadikan bahasa Melayu lebih mantap, berdaya saing dan terus berkembang dalam era globalisasi. Dari segi persamaan, kedua-dua tokoh ini mempunyai misi yang jelas untuk menstrukturkan dan memartabatkan bahasa Melayu agar berfungsi sebagai wahana ilmu dan komunikasi sejagat. Mereka sama-sama mengutamakan aspek rasional dan sistematik dalam penggunaan bahasa. Namun perbezaannya amat ketara dari segi latar dan niat. Abdullah Munshi menulis dengan tujuan memperbetulkan kelemahan masyarakat Melayu dan mengangkat martabat bangsanya melalui ilmu. Sedangkan Winstead meneliti bahasa Melayu daripada sudut akademik kolonial yang menumpukan kepada pengelasan dan pengkajian budaya tempatan. Abdullah menggunakan pendekatan dalaman iaitu reformasi daripada masyarakat Melayu sendiri, manakala Winstead membawa pendekatan luaran iaitu menginstitusikan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan Inggeris. Walaupun begitu, kedua-duanya telah memberi sumbangan penting yang saling melengkapi. Abdullah membina asas kesedaran intelektual masyarakat Melayu, sementara Winstead meletakkan asas ilmiah dan dokumentasi untuk pengiktirafan bahasa Melayu di dunia akademik. Perbandingan antara Richard Olaf Winstead dan Abdullah Munshi memperlihatkan dua bentuk perjuangan bahasa Melayu yang saling melengkapi antara dimensi ilmiah dan dimensi reformasi sosial. Abdullah Munshi menumpukan kepada usaha membina kesedaran bangsa dan mengubah sikap masyarakat terhadap ilmu serta bahasa.
manakala Winstead menyumbang dalam pembentukan asas ilmiah bahasa Melayu melalui penyelidikan dan pendokumentasian yang sistematik. Walaupun Winstead beroperasi dalam konteks kolonial British, hasil kerjanya seperti A History of Classical Malay Literature tetap memainkan peranan penting dalam memperkenalkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Abdullah pula dengan hikayat Abdullah dan karya lain berjaya menonjolkan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemikiran moden. Kedua-duanya menyedari bahawa bahasa merupakan teras identiti bangsa dan kunci kepada kemajuan. Oleh itu, sumbangan mereka menjadi asas kepada evolusi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang bukan sahaja bernilai budaya, tetapi juga mampu bersaing dalam konteks global. Legasi Abdullah Munshi jelas terzahir dalam pembentukan kesusasteraan moden dan kesedaran intelektual Melayu. Beliau berjaya menukar paradigma masyarakat terhadap bahasa daripada sekadar alat komunikasi kepada instrumen pembinaan ilmu dan identiti bangsa. Gaya penulisan Abdullah yang jujur dan berfakta membuka jalan kepada penulis moden untuk mengutarakan pandangan kritikal terhadap masyarakat dan politik. Beliau juga memperkenalkan pendekatan pendidikan yang menekankan pemahaman dan rasionaliti berbanding hafalan semata-mata. Pendekatan ini membentuk asas kepada sistem pendidikan bahasa Melayu moden yang berorientasikan kefahaman dan pemikiran kritis. Dalam konteks hari ini, semangat Abdullah Munshi masih relevan kerana menekankan kepentingan bahasa sebagai wahana perubahan sosial dan pembinaan jati diri bangsa. Gagasan intelektualnya menginspirasikan generasi baharu untuk menghargai bahasa Melayu bukan sahaja sebagai warisan, tetapi sebagai medium kemajuan ilmu dan nilai. Sumbangan Richard Olaf Winstead terhadap bahasa Melayu terletak pada usaha pendokumentasian, standardisasi dan pengiktirafan akademik terhadap bahasa ini. Beliau antara sarjana awal barat yang mengkaji bahasa dan sastera Melayu secara ilmiah melalui pendekatan linguistik dan sejarah. Karya-karyanya seperti A Malay English Dictionary dan kajian terhadap kesusasteraan klasik telah menjadi asas penting kepada perkembangan kajian Melayu moden di universiti dan institusi penyelidikan. Winstead juga terlibat dalam penstrukturan kurikulum pendidikan kolonial yang memberi tempat kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat rendah. Walaupun motivasinya sering diperdebatkan kerana berkait dengan kepentingan kolonial, namun secara tidak langsung, beliau berjaya memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan sistem akademik. Legasinya dapat dilihat dalam pemantapan istilah linguistik dan sejarah kesusasteraan Melayu yang masih dirujuk oleh sarjana masa kini. Warisan Abdullah Munshi dan Richard Olaf Winstead masih mempunyai nilai besar dalam memperkukuh kemartaban bahasa Melayu pada abad ke-21. Pendekatan Abdullah yang menekankan kejujuran, rasionaliti dan nilai ilmu amat sesuai dengan cabaran dunia digital masa kini yang menuntut kemahiran berfikir kritis serta komunikasi berkesan. Sementara itu, pendekatan Winstead dalam dokumentasi dan sistematik bahasa memberikan asas penting bagi penyelidikan serta pembangunan istilah baharu dalam bidang sains dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, pemikiran kedua-dua tokoh ini perlu digabungkan iaitu semangat nasionalisme dan keinsafan sosial Abdullah bersama pendekatan ilmiah Winstead agar bahasa Melayu terus berfungsi sebagai bahasa ilmu yang dinamik dan relevan. Warisan mereka mengingatkan bahawa kemajuan bahasa tidak hanya bergantung kepada dasar kerajaan,
tetapi juga kepada usaha berterusan masyarakat dan sarjana dalam memartabatkan penggunaannya di dalam semua bidang kehidupan. Rumusan keseluruhan persembahan ini menegaskan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu merupakan hasil sinergi antara pemikiran sarjana tempatan dan kolonial. Kajian terhadap Richard Olaf Winstead dan Munshi Abdullah menunjukkan bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu memperkukuh bahasa Melayu sebagai wahana ilmu, meskipun datang daripada latar budaya yang berbeza. Munshi Abdullah menekankan nilai moral, pendidikan dan rasionalisme sebagai asas kemajuan bangsa melalui bahasa, manakala Winstead memperkenalkan pendekatan ilmiah dan dokumentasi sistematik yang membantu menjadikan bahasa Melayu satu bidang akademik yang diiktiraf. Peranan mereka telah membentuk asas kukuh kepada perkembangan linguistik, kesusasteraan dan pendidikan moden di tanah Melayu. Dalam konteks semasa, pemikiran mereka masih relevan kerana menuntut masyarakat agar terus memperkasa penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu, teknologi dan pentadbiran. Legasi kedua-dua tokoh ini membuktikan bahawa martabat bahasa bukan hanya diukur melalui sejarahnya, tetapi melalui kesinambungan usaha generasi kini untuk mengekalkan fungsi bahasa Melayu sebagai simbol identiti, ilmu dan tamadun bangsa di peringkat global. Setelah penerangan yang begitu panjang tentang tugasan tiga ini, maka berakhirlah penerangan saya tentang peranan Abdullah Munshi dan Richard Olaf Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.